TMJ buat lawatan ke PSG, beri tanda JDT vs PSG akan jadi realiti. Ryan Tiek dedahkan cerita sebenar. Punya darah Malaysia dan punca dia tolak sarung jersey Harimau Malaya. Until maybe a couple months ago, I didn't even know I had Malaysian heritage, you know. I knew I've got a WhatsApp, I've got an Instagram DM, I've got a Facebook Messenger, I've got a few avenues that I've been messaged on. But yeah, it was like my mother's Chinese, my grandfather was born in China, so obviously, you know, I knew I was always eligible to play for China. But Malaysia was something that I had no idea about. Did you know this? Yeah, I've been contacted before, and I've been contacted by China as well. My family, my agent, you know, we all make as a group. But yeah, at the moment, it's full focus on victory and what I've got to do here. One Ferrari, two Ferrari, three Ferrari, TMJ, PTG, t'es pas invité, prince de la ville, je suis son invité, tu portes la gang, tu veux nous filmer, ma vie. Perlawanan di antara Johor Darul Tazim menentang Paris Saint-Germain kian hampir. Dan semua itu mungkin bermula di sini, saat DYAM Tunku Ismail melangkah masuk ke pusat latihan PSG. DYAM Tunku Ismail, pemilik Johor Darul Tazim, menerima jemputan khas daripada Presiden PSG, Nasir Al-Khelaifi. Kunjungan ini bukan biasa-biasa. Ini adalah undangan peribadi. Baginda melawat kampus PSG dan pusat latihan yang menjadi rumah buat bintang dunia seperti Mbappe dan Dembele. Dan lebih mengejutkan, baginda turut dijemput menyaksikan perlawanan UEFA Champions League. PSG menentang Aston Villa di Parc des Princes. Perlawanan di hadapan mata dan di dalam fikiran mungkin satu hari nanti, JDT pula yang berdiri di sebelah PSG di atas padang. Lawatan ini menjadi bukti hubungan Johor dan Eropah semakin rapat. Dengan sokongan penuh Presiden PSG, kolaborasi yang mungkin mustahil dulu, kini mula kelihatan realistik. Persahabatan ini membuka peluang pembangunan, teknologi sukan, jaringan global dan impian menentang PSG bukan lagi angan-angan. Namun, di sebalik usaha membina masa depan bola sepak negara, ada satu kisah sayu. Pemain tengah Melbourne Victory, Ryan Tiek, baru-baru ini buka cerita. Beliau akui mempunyai darah Malaysia. Dan FAM pernah cuba hubungi dia melalui ejennya. Tapi dia tolak. Saya baru tahu saya ada warisan Malaysia beberapa bulan lalu, katanya. Dan kini, dia memilih Australia. Debut pertamanya menentang China. Peluang untuk menyarung jersey Harimau Malaya terkubur. Tapi perjuangan belum tamat. Malaysia kini menerima sentuhan dua pemain warisan baharu, Hector Havel dan Gabriel Palmero. Mereka bukan datang kosong, mereka datang dengan semangat, dengan bakat, dan dengan satu tujuan mengangkat Harimau Malaya. Perlawanan JDT menentang PSG mungkin belum terjadi. Tapi hari ini, langkah pertama sudah diambil. Dari Paris ke Johor, dari impian ke realiti. Dan persoalannya sekarang, adakah Malaysia sudah bersedia untuk beraksi di pentas dunia? Apa pendapat korang? Jom bincang di ruangan komen.